Yang bawa selaku Tok Ngulu Kapung pada Pok Umar ni banyak-banyak ucap terima kasihlah kepada NGO Muslim Malaysia ni memberi sedikit sumbangan kepada anak buah hamba sebanyak 10 orang. Jadi terima kasih banyaklah. Mana yang utuh ini semua? Allah. Bila utuh ni? Dia kata lama tu. Dia kata lama kan. Oh, mau sewa lah ni. Lama dah duduk sini? Sebulan baru duduk sini. Oh, sebulan? Sebulan ni duduk mana? Duduk ni tu momok tinggal tu. Oh, lepas tu lah ni? Lepas tu? Itu ikut tu lelaki main duduk sini. Pindah main sini lah. Lepas tu suami ni kerja ke apa? Itu buat padi. Buat padi. Ambil upah dia. Ambil upah. Anak sekolah 3 orang? Seorang buat suruh tak usah sekolah. Masih sekolah? Apa masih sekolah? Bila dia tingkat gaya dah kita nak atas pondok pun tak usah duduk dah. Lepas tu ni tak ada dia ni? Dia duduk dengan mak untuk tiri. Oh, untuk diri? Tapi yang mari lah, malai apa. Oh, malai mari lah. Tu ni, lah ramai-ramai duduk ke? Bilik berapa? Sebutik lah. Sebutik? Lepas tu tidur mana belakang? Kita tidur luar dengan anak-anak. Oh, kat tidur luar? Oh, tengok kau sari telur saja, makan telur kau tak? Dia ada telur je lah. Codek. Yalah. Makan telur kena bagi, kena kerak pula tu. Kalau ada motor tu lah, hujan kau berapa, kau fikir je. Kereta tak ada? Ada. Naik motor tu. Lepas tu duduk aku. Naik motor. Naik motor je lah. Sabarlah Kak dengan ujian dia, insya-Allah ada hikmah. Kena kuat. Lah demi anak-anak lah. Alhamdulillah selesai sudah program ziarah mahabbah pada kali ini dan alhamdulillah kita telah berjaya membantu dan menyantuni seramai 10 keluarga di Mukim Padang Pak Omar, Selising Pasir Putih. Jadi saya mewakili Museum Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin program ziarah mahabbah ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazal ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.